Apalah kita ni Jack. Nasib kita gini-gini aja lah. Tak dapat nak ada apa lagi Rojon. Aku pening kepala ni tak ada duit ni. Itulah kau Jack. Dulu aku ajak kau merantau ke Bekan, kau tendak pula. Engkau ngajak merantau kat Pekan. Coba jauh sikit. Tak Bengkalis, tak mana itu kan. Lah, sama tu nyo ni. Dah lah Jack. Daripada awak berdebat berdua ni, elok awak fikir macam mana kita nak dapatkan duit. Itu yang tengah aku fikir ni John. Bukan tak bangang kepala aku memikirkan ni. Jack, aku ada ide. Macam mana kita curi ubinya Roy? Astaghfirullahalazim. Usah menyayah John. Roy tu kawan kita. Masa punya dia nak kita hentam ni go. Malah kita gas siang ni yuk. Mau lah. Daripada awak menung ni macam kau beranak sini. Dah lah. Aman agaknya John. Kalau kita curi ubi siang ni. Aman-aman tu nyo. Kalau kita ambil ubi dia tu 100-200 kilo, takkan habis doang. Banyak ubi dia tu mana lah. Ya juga John. Mau lah yuk. Mau lah. Aman je Jack. Orang tu. Orang tak mau. Banyak aku ubi John. Itu tadi. Taklah dia ngajak awak mata-mata nanam sini apa. Nampak? Lah budak kau jangan ni. Mau lah kita gas. Mana John? Mana enggak? Aku cabut yang ni lah John. Woi balon. Itu kan ubi. Itu serai kau cabut tu. Apa lah kau ni? Aku ngetes kau aja yo. Kalau cabut dapat ubi ni, tapi dah lama lagi kita gas ubi. Ini tu kita tak. Mau kita tak tu. Jangan nak cabut. Dah. Kul. Pasal gas ni Jack. Wah, buah ni John. Mak aku duduk payah sikit. Tenang, gula sikit. Ajak macam gini Jack. Oi. Apa akal kah? Ni belum macam bismillah ni. Mungkin enggak. Coba boy. Yuk. Biar aku seorang lah Jack. Mana lah. Cuba lah. Kalau you bisa berdua tak bisa. Gak. Setelah lagak kau. Amalah berdua. Tu, 2, 3. Sebut. Baik. Alamak. Aduh mak Pegang aku Apa nak pasal? Itu akibat apa? Akibat mencuri. Tak nak baca bismillah. Itulah suai itu. Itu aku tak patah juga. Aduh. Dah lah, cubalah. Datang Roy yang kawan awak. Bismillah John, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, yuk. Siapa pula budak tu? Nampaknya buat ubi aku tak tu? Memang budak tu, budak tuncui tu. Tengok kan kau. Lai. Budak ni mencuri ubi aku punya. Untunglah tak jadi dong ambil. Tak payah aku nyabut lagi tu. Inilah nama rezeki. Budak mana lah mencuri tu? Aku tahu dia mencuri tu, tengoklah dia tu. Kebiasaan tu mencuri tu, yakinlah aku. Apa salahnya minta ubi ha? Ini dak mencuri pula. Kalau minta pasti aku kasih. Apalagi ubi macam ini banyak bertonton lah. Tak mungkin tak aku kasih. Kadang budak entahlah budak sekarang ni. Tak dapat dia awak tau.